Seterusnya, slide seterusnya. Ini saya akan terangkan. Kita nak sembang apa bila berlaku macam ni. Okey. Tengok dulu video ni. Nanti saya akan ceritakan, saya akan ulaskan semula dan juga akan ada list-list yang diperlukan. Alright. Cara close sale bila pelanggan blue tick. Ada sound ke? Tak ada sound lah, Puan. Bukan ke dia PM kita sebab memang dia berminat nak dapatkan produk tu. Jadi ini Boleh pada awal balik. yang sering ditanya oleh ramai peniaga yang join saya punya program untuk close sale. Tak ada sound Ada. Saya dah dengar sound. Cuba minta start daripada awal balik. Sorry. Okay. Okey. Maka pelanggan kita tu Okey, ada sound. mesej yang kita hantar. Kita dah bagi ayat yang penerangan yang betul, dah bagi gambar, dah bagi harga. Tapi kenapa blue tick? Bukan ke dia PM kita sebab memang dia berminat nak dapatkan produk tu? Jadi ini adalah soalan yang sering ditanya oleh ramai peniaga yang join saya punya program untuk close sale dan juga daripada ejen-ejen yang bernaung di bawah bisnes saya. Jadi saya akan kongsikan kepada anda apa yang saya buat sepanjang 11 tahun saya berniaga bisnes online, saya ada banyak produk dan macam mana saya selesaikan masalah blue tick ni. Hai, saya Mika Burudin dan dalam channel ini saya bantu anda untuk faham tentang masalah berniaga. Pengalaman saya menjana pendapatan daripada secara part-time dan sehinggalah saya full-time dan apakah kesilapan-kesilapan dan lesson learned yang saya dah apply dalam bisnes saya sehingga hari ini. Jadi kalau anda first time tengok video ni, kalau anda nak belajar, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen, saya dah subscribe. Jadi masalah blue tick ni pada saya lah ini adalah masalah yang paling famous dalam banyak-banyak masalah close sale. So anda nak tahu macam mana anda boleh selesaikan masalah blue tick ni. Sebab memang logiknya, betul tak? Orang yang PM anda, orang yang WhatsApp anda tu, orang yang DM anda tu sebenarnya memang dia ada masalah. Kalau tak, dia tak ada PM anda. Tapi masalahnya ialah kenapa lepas anda tanya itu, anda bagi penerangan ini, kenapa blue tick je? Kat mana silap? Jadi, tunggu dalam video ni saya akan kongsikan apa yang berlaku. Ramai orang yang ingat blue tick ni sebenarnya adalah rejection. Sebenarnya belum tentu. Pada saya itu adalah maybe less than 10% itu adalah rejection. Tapi ramai orang suka anggap itu sebagai rejection yang menyebabkan kita start ada mood yang tak baik pada kita punya bakal perangai. So, bila dia blue tick, kita kena faham kita ni bukan center of universe. Bukan kita je penjual dalam dunia ni. Bukan kita je manusia lain dalam dunia ni. Dalam dunia dia ada banyak distraction yang dia sedang hadapi. Contoh, dia ada anak. Contoh, dia ada husband. Dia ada wife. Dia ada kucing. Contoh, dia ada mak ayah. Contoh, dia ada bos pekerja di sekeliling dia. So, bila kita cuba nak close sale dengan dia dan berlaku blue tick, padahal awal-awal macam okey je. Kenapa lepas tu blue tick? Kita kena ingat, mungkin kemungkinan besar ada distraction yang berlaku pada dia. Mungkin tengah nak bertanya pasal produk ataupun servis yang anda jual, tiba-tiba bos dipanggil. Terpaksa dia tutup dulu, ditinggalkan dulu dan bos panggil, bos bagi kerja, kena buat kerja. Okey, sekejap. Saya nak ambil masa anda sikit je. Yang saya nak update anda yang saya sedang siapkan kos close sale mastery. Yang mana kos ni adalah kos bervideo. Anda akan belajar macam ni. Saya bagi video satu persatu menyelesaikan apa masalah anda dalam close sale. Contohnya, pelanggan cakap produk mahal. Contohnya, pelanggan cakap nak tanya husband dulu, nak tanya suami dulu. Contohnya, pelanggan cakap saya nak survey je. Contohnya, pelanggan blue tick dan semua masalah-masalah yang berkaitan tentang close sale daripada mereka-mereka yang buat bisnes online. So, anda nak dapatkan ni dengan harga yang terbaik, dengan best offer, anda boleh check link di bawah. Mungkin tiba-tiba anak dia jatuh. Mungkin tiba-tiba ada benda yang berlaku, tiba-tiba pasangan marah ke, tiba-tiba contoh dia dalam kereta, kan dia tengah WhatsApp kita.
So, dia sampai ke destinasi dia, takkanlah dia nak tengok lagi WhatsApp tu, betul tak? Masih ditutup handphone dan teruslah buat apa yang dia nak buat. So, jadi berlaku distraction. So, blue tick ni kemungkinan besar bukan disebabkan oleh orang tu tak nak produk kita. Tetapi ada something yang berlaku. Dia sebenarnya bukan rejection, adalah satu kita panggil situation ataupun condition yang menyebabkan dia fokus kepada benda lain. Yang kedua, bila di blue tick kita, ada banyak maksud. Terutamanya kalau kita jual produk yang harga dia sedikit tinggi. Sebab ramai orang juga yang datang kepada saya walaupun dia nak produk yang kualiti, tapi dia expect harga murah. Di mana ada benda dalam dunia tinggi kualiti tapi harga murah? Tak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan produk-produk yang setara dengan dia, memang produk saya adalah produk yang paling murah. Tapi pada kualiti yang lebih tinggi. Bila kita bagi harga kepada pelanggan kita mungkin dia expectation dia harga yang lebih rendah. Lepas tu apa yang berlaku? Dia tak nak reply, mungkin sebab dia ada ego. Mungkin sebab dia tak ada bajet. Apa yang saya buat? Normally, sebab bisnes yang saya buat, saya ada banyak range harga. Daripada produk RM30 sampai ke produk RM428. Dan saya ada lebih pada 50 ke 70 produk yang ada banyak pilihan. Saya bagi contoh, kalau orang nak kurus, ada banyak, lebih pada 10 produk yang berkaitan dengan kurus. Kalau orang tu bajet dia bawah 100, contohnya bajet dia RM60, dia boleh beli. Tapi bila ramai orang bagi harga, orang akan bagi harga satu harga yang nak paling banyak jual. Contohnya kita nak jual produk yang set. Jadi banyaklah kita letak 3-4 produk. Ataupun kita akan pilih produk paling premium sebab produk tu paling tinggi ganjaran ataupun untung dia. So apa yang berlaku kepada orang yang datang dengan aspek produk yang tak kena dengan bajet dia, so dia akan ambil keputusan untuk blue tick saja. Sebab dia tak ada lagi duit ataupun benda terluar daripada expectation dia. So apa yang saya buat biasanya? Sebab bila produk saya ada banyak range harga, saya biasanya akan bagi beberapa pilihan yang boleh kena dengan pelbagai jenis manusia. Contohnya bawah RM100, harga RM100 ke RM300. Lepas tu harga ke RM300 ke atas. Jadi mereka boleh pilih berdasarkan bajet mereka. Tapi kalau ada produk yang lebih mahal daripada itu, ada kena guna strategi lain, ada kena fokus kepada nilai apa benefit yang mereka boleh dapat daripada produk yang anda jual. Okey, punca blue tick yang ketiga, senario ketiga ialah bila kita bagi macam-macam info dekat dia, tapi actually dia tak nampak macam mana produk ataupun servis kita tu boleh selesaikan masalah dia. Dan ini biasanya berlaku kepada mereka yang, especially yang baru-baru, ada juga lah yang lama-lama kan, masih lagi buat cara. Dia tak mendengar dulu apa masalah pelanggan. Dia tak tahu actually pelanggan rasa macam mana. Dia buat tahu. Memang kita lama dah berniaga produk. Tapi masalah setiap pelanggan tak sama. Walaupun sama, tapi dia tak serupa. Keadaan dia berbeza. Contoh, kita balik kepada masalah, contohnya macam masalah kulit. Ada orang nak selesaikan masalah kulit disebabkan dia ada event, dia nak kahwin, apa semuanya. Ada orang nak selesaikan masalah kulit sebab masalah low self-esteem. Ada orang nak selesaikan masalah kulit mungkin sebab dia nak berniaga produk kecantikan. Jadi, nampak tak? Masalah kulit tapi ada banyak perspektif. Contoh satu lagi, ada orang nak kuruskan badan sebab dia ada masalah kesihatan. Ada orang nak kuruskan badan sebab dia nak kahwin. Ada orang nak kuruskan badan sebab dia nak travel, dia nak pakai cantik-cantik. So, jadi bila kita tak faham apa sebenarnya masalah dia dan apa perspektif dia, bila kita bagi offer dekat dia, penyelesaian tu seakan-akan dia macam tumpul. Dia macam play. Dia tak custom kepada masalah yang dia ada tu. So, biasanya apa yang saya tanya, bila saya dapat pelanggan baru, saya akan tanya dulu, macam mana keadaan masalah dia? Apa function dia? Apa yang dia buat sekarang? Daripada situ, perbualan tu, dia akan start open up dengan kita. Dia akan cakap, okay, apa sebenarnya concern dia pada masalah yang dia ada? Contoh, orang yang ada masalah, contohlah orang masalah kesihatan kan. Dengan orang, masalah kesihatan tu, contoh, simple lah. Kita ambil contoh kecil manis. Orang kecil manis ada banyak simptom. Ada masalah tenaga, ada masalah kebas, ada masalah rambut. Jadi kecil manis tu, dalam kecil manis tu ada banyak masalah lain dan ada banyak perspektif. Jadi kalau kita tak tahu sebenarnya apa concern dia dekat masalah kecil manis, jadi kita akan bagi semua produk yang berkaitan dengan kecil manis. Mungkin produk tu harga dia tinggi dan mungkin dia tidak menyentuh secara spesifik
masalah yang sebenarnya dia sangat risau, yang mana dia sangat concern sekarang. Itu seni closing yang anda perlu faham dan anda perlu uh, uh, improve, baiki diri, dan benda ni memang take time. Take time. Jadi, tapi kalau anda ambil tips yang saya share tadi, bila mana kita dapat blue tick, kita tak akan rasa terlalu kita tak menyalahkan dia. Itu kita tidak menyalahkan dia. The moment kita menyalahkan bakal pelanggan sebagai orang yang bersalah sebab blue tick kita, maka kita tak akan improve ilmu dan skill kita dalam closing. Jadi, itu antara cara saya deal dengan masalah blue tick. Tapi, of course lah, ada banyak lagi teknik lain yang saya kongsikan dalam saya punya course closing. So, anda boleh dapatkan. Cuma, apa yang saya boleh pesan pada anda ialah bila anda berada dalam, kita dah buat marketing, betul. Kita dah pernah otak. Ada setengah orang buat pemasaran berbayar. Ada orang fokus kepada pemasaran percuma. Kita dah belajar macam-macam tentang produk dan bisnes yang kita buat, tapi kita ada masalah dekat closing. So, kita kena faham closing ni adalah proses. Dia lain zaman, kadang-kadang lain cara kita closing. Contoh dulu zaman orang ada banyak duit, beza. Sekarang zaman orang gawat. So, orang berkira nak keluarkan duit. So, kita kena selalu improve skill closing kita supaya semua pelaburan masa duit yang kita buat kepada perniagaan, kepada marketing, kepada apa-apa program yang kita attend, kan, modal perniagaan, semuanya balik kepada macam mana kita dapatkan sale. Jadi saya doakan semoga bisnes anda maju jaya, proses closing anda makin baik, dan kepada anda yang mungkin mencari perniagaan yang long term, yang nak jadi sebahagian daripada tim saya dan partner saya pastilah, anda boleh klik di bawah dan hubungi saya. Saya akan kongsikan macam mana saya membina perniagaan daripada part-time, full-time. Alright. Jadi bila tengok video ni tadi, Puan Rin, dah dapat jawapan tak? Dah dapat jawapan. Apa yang dimaksudkan dengan cara kita nak close sale. Walaupun pelanggan tu blue tick. Sebab kadang-kadang kan, dia bila pelanggan tu blue tick, dia tak respon dengan kita. Sebab tu kita sebagai penjual, macam saya bagi tahu tadi, benda yang ketakutan dan yang kelaziman yang biasa penjual ni buat adalah ketakutan dalam diri sendiri. Dia rasa kena reject, dia rasa orang reject. Okay, macam kalau kata WhatsApp pun, kita jangan terus jump into conclusion. Yang mana mungkin dalam situasi tu, dia tengah anak dia jatuh ke, dia tengah orang kata tiba tengah drive, tiba macam dia mesej tu time dia drive, tiba lampu tu dah hijau. So dah hijau, dah laju ke apa semua, dia tak balas. Lepas tu mesej lain masuk, mesej kita tadi dengan dia dah ke bawah. Lepas tu kita assume, alah, dia tak nak ni. Tanya harga pun tu senyap. Macam mana nak sambung? Kita dah jadi jam. Memang ada yang memang dia tak respon sebab dia memang tak berminat. Tapi kita tak boleh nak pukul rata. Semua orang sama macam tu. Kalau tak, kita dah bawa dah orang kata negative thinking dekat situ. Kita jangan pandai kan, dah dapat idea macam mana nak counter balik customer lepas ni, Alhamdulillah. So kita jangan rasa macam customer tu yang tak berminat. Kita yang macam kena, kita dulu hati, sebab benda ni hati tau. So hati kita yang kena macam, oh mungkin dia tengah sibuk kot, mungkin dia tengah bos dia panggil kot, dia tak sempat nak balas. So kadang-kadang jadi jam pula. Alamak, walaupun tahu dia macam tu ada urusan ke apa, kita nak sambung balik macam mana. Lagi satu kan dia cakap tadi, apa, yang kalau kata dengan pelanggan, satu, kita jangan terus assume, jangan jump into conclusion. Alright. Dan dalam masa yang sama, bila dengan pelanggan ni, kita kena buat orang kata, buat bagi dia rasa yang orang kata bukanlah kita ni nak mendesak dia, dan kita akan terus nak rasa dia ni dah reject kita. Dia dah rasa tak nak beli produk kita. Okay? Kita pula kena create situasi. Boleh buka slide seterusnya? Saya nak bagi contoh pada Puan Rin. Kalau tadi dah dapat idea kan, nak closekan macam mana kalau pelanggan blue tick. And then, okay, ini. Kita bagi urgency pada dia. Contoh, bila macam kalau tadi ikut teknik yang tadi tu, dia dah bagi cara untuk follow up. Bukanlah follow up. Maksudnya kita tengah berbual, tiba-tiba perbualan tu terputus. Lepas tu kita jadi macam, alamak, dia tak berminat ke? Dia tak nak ke?
So dia jadi macam tak tahu nak jawab apa. So bila kita nak sambung perbualan tu, kita nak cakap apa pula? Dia cakap, dia bagi tahu kita jangan rasa macam mindset tu negatif ke apa ke, kita fikir yang positif tentang pelanggan. Tapi next tak cakap apa? Kita buat agensi. Contoh, kita boleh je follow up. Macam mana puan berminat untuk beli kek ni? Dan bila nak create agensi, yelah, bila buat perniagaan kan kadang ada buat promosi, ada diskaun, ada special untuk money ke apa semua kan. Kita create agency. Ataupun tarikh. Ini saya bagi tips lah Contoh, maaf puan, contoh dia tanya harga, lepas tu dia bagi tahu tarikh. Boleh saya tahu macam mana ya? Sebab kita tarikh tu ada 2 customer lagi. Jadi saya nak slot in puan pada hari yang sama. Boleh saya dapat feedback daripada puan? So, kita nampak agensi dekat situ. Agensi tu bukannya kita macam tekan dia. Memang kita nak agent tu. Tapi bukan kita nak tekan dia. Macam ni ni. Nak ke? Bukan kita macam nak paksa macam tu. Tapi kita create situasi dekat dia yang mana tarikh tersebut. Ataupun kalau puan bagi keputusan sekarang, kita ada 20% diskaun. Kalau kata lepas ni kita buat promosi ni seminggu je. Lepas seminggu dah tak ada promosi 20% ni. Benda tu agensi. Kita yang create supaya dia buat keputusan sekarang. Dia buat decision tu sekarang. Dia bayar tu sekarang. Kalau kata jual produk, produk-produk yang apa-apalah kan, anything produk dekat sini spa, ni pun servis. Okey, servis pun spa pun ada jual-jual produk juga kan. Kalau lah dia tanya-tanya, hari tu saya pergi spa, ada yang produk-produk tu yang puan pakai masa tu, ada ke ada stok ke? Ada. Oh, berapa harga RM59, 90 sen. Lepas tu dia senyap. Dia selalu, bila sampai harga je dia senyap. Tadi dia yang bertanya, dia yang berminat produk tu bagus, apa pergi spa apa semua, tiba dia senyap. Lepas tu kita pun, alamak, nak follow up macam mana ni? Kita masuk dengan bagi agensi. Macam mana ya puan, puan berminat ke dengan produk ni? Sebab kita ada 2 je sekarang. Kita create agency yang alamak perempuan ni dia akan rasa bila benda tu ada sale, bilangan tu kurang. Saya rasa lelaki perempuan pun sama lah tapi dia more kepada perempuan, dia akan bila buat tu yang clearance sale 20%. Clearance tu sebenarnya apa orang kata Cenonik tu je tempat yang clearance tu. Satu dekat outlet tu semua yang new arrival ke apa semua. Tapi kita masuk sebab tertarik dengan benda tu. Jadi agensi macam ni tu pun kita boleh create dengan pelanggan dalam WhatsApp. Kita rasa macam, okay, sekarang aku kena buat keputusan. Sekarang aku kena masuk. Nanti kan clearance sale habis nanti kedai ni. Lepas tu pula, bila kata produk tu tinggal 2 je lagi. Kalau lambat nanti ni, ada orang beli, langsung habis. Dah lah produk ni bagus ni. Dia macam, okey lah, okey puan, boleh-boleh. Saya bank in sekarang. Bagi nombor akaun. Kita nak bagi dia buat keputusan tu cepat. Sama juga macam kalau kata Puan Rin kan, bukit, macam dia tarikh-tarikh tu kan, buat saya tarikh ni dah ada 2 pelanggan. So Puan jadi ke nak ni, kalau saya boleh slot ni, sudah nampak, ush, dia ni memang hebat ni, macam tu. Betul tak? Kita kena create benda macam tu. Barulah customer ni akan rasa um, kita tu dia memerlukan kita. Memanglah kita nak dia pelanggan kita kan. Dia membeli dengan kita, kita pun dapat untung, dapat duit. Tapi macam mana kita nak create bagi dia berminat untuk buat keputusan tu sekarang. Dan perbualan kita dengan pelanggan, kita kena akhirkan dengan soalan. Bukan perbualan tu kita terus matikan dengan orang kata dia kalau nak yang tanpa soalan itu dah memang dah buat payment apa semua. Okey, terima kasih puan. Nanti harap gembira dengan produk kami gini-gini apa semua. Okey, itu dia dah kira close sale lah tu, dia dah beli dah apa semua. Ini kalau dia masih belum membeli, kita dalam proses follow up lagi. Sekarang ni kita dalam proses follow up tau dengan seni melayan pelanggan ni. Okey, bila kita dalam orang kata proses follow up, perbualan kita kena diakhiri dengan soalan. Macam agensi tadi pun, contoh-contoh yang saya bagi. Semua dengan soalan. Puan, puan berminat nak produk ni sebab kita tinggal 2 je lagi. Kan soalan, puan berminat nak ambil ni sebab saya dah ada tarikh yang sama, saya dah ada pelanggan ni. So kalau puan nak untuk buat surprise dekat pasangan, saya ada free petang je. Puan boleh puan boleh petang ke? So semuanya dengan soalan-soalan. Jangan macam saya free petang je. Titik. So pelanggan akan baca macam, uyo.
Tahulah kau sibuk, tahulah kau banyak sangat customer. Sebenarnya kita yang dulu tu tak niat macam tu pun. Kalau baca dengan nada baik, saya free slot petang je. Tapi kita tak pasti pelanggan akan baca begitu. So kita tanyakan dengan soalan, bunyi dia lebih lembut dan manis dekat situ. Ah, Okey. Seterusnya, okey, ini contoh sebagai tadi kan. Contoh saya dah sebelum masuk slide ni saya dah bagi dah contoh-contoh tadi. Bagi package promosi, kita cakap kalau tarikh tu minggu depan dah tak ada. Sebab pelanggan akan rasa macam benda ni aku kena rebut ni. Kalau lambat tak boleh ni. Ah, Macam ni saya bagi contoh lah. Kan kalau macam Puan Rin nak guna kan. Tapi saya rasa kadang-kadang idea tu dia akan keluar je. Bila dia dapat point-point, dia akan keluar. Contoh stok ni terhad je untuk 20 yang pertama. Sebab benda-benda promo ni orang suka. Sebab tu dekat ads keluar iklan promo tinggal 5 pieces. Sebenarnya dia cakap je tinggal 5 tapi ada 10 lagi. Ataupun kalau kata memang betul tinggal 5 pun dia boleh je order dekat HQ. Okey, promosi ni tamat pukul 3. Puan nak berapa Macam tu. Offer ni untuk 5 pelanggan pertama saja. Tinggal 2 je lagi. Kalau puan bank in segera, saya lock produk ni untuk puan. So, itu contoh-contoh yang kita boleh cakap dengan pelanggan. Alright. Okay, seterusnya. Alright. Okay, ini yang kalau kata ini banyak untuk kalau dalam ini bukan yang patah balik. Ini yang banyak untuk yang orang pakai guna online lah macam Puan Rin, Puan apa? Uh, Siapa yang buat spa tadi? Puan Murni. Saya selalu lupa nama Puan Murni. Okay. Even kalau macam yang tailor, Puan Ruziha pun boleh guna teknik ni. Sebab kadang-kadang macam kita okay nak raya, orang hantar baju lah apa semua kan. Kita memang excited terima apa semua. Satu, kita kena selesaikan pelanggan punya tu lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang datang dekat kita pasal orang kata untuk tailor pun, dia tak nak survey je. Dia bukannya nak orang kata hantar pembaju kat kita tu dia nak survey. Dia dah survey 3-4 tailor juga. Kita salah satunya. Pun kita boleh guna teknik ni. Kita create agency pada dia. Kita akhirkan dengan soalan. Okay. Bila orang PM kita dah masuk dekat WhatsApp, perasan tak apa-apa produk ke apa semua ke dia bukan terus bagi harga. Dia akan sembang dulu, dia akan tanya nama siapa, okey? So kita bila kita tanya nama dia siapa, kita boleh save nama dia and then kita boleh berbual dengan dia pun kita sebut nama. Macam saya dalam kelas ni pun, saya sebut nama Puan Murni, saya sebut nama Puan Rin, sebut nama Kak Yah, kan? Encik Din, Haji Baba. Jadi bila kita sebut-sebut nama, orang rasa macam dia tu lebih rasa dihargai. Ah. So kalau tak kita akan macam awak-awak boleh je awak ke apa ke kan. Lagi satu ini depends lah on your niche kan. Kalau kata selesa untuk menggunakan sis saya awak kan. Tapi kalau kata kita punya nak nampak contoh kalau kata Kak Yah pakaian kan. Kalau Kak Yah tiba-tiba guna macam puan, tuan ke apa semua rasa tak selesa. So, pelanggan-pelanggan Kak Yah biasanya panggil akak-akak ataupun sis apa semua tu dia lebih selesa. Boleh? Teruskan. Tapi kalaulah kata yang Puan Murni yang datang spa tu background dia ada background yang macam yelah, mungkin dekat tempat kerja orang selalu panggil dia Cik Puan ke Puan gini ke kan. Tiba kita pun bila mesej dia, jadi sis berminat yang mana? Dia kadang-kadang dia rasa diri dia tak di respect dekat situ. Kadang-kadang dia tak perasan pun benda tu simple je. Ada je orang yang walaupun dia dah dekat tempat kerja dah biasa orang panggil Puan, Tuan apa semua. Bila orang sis-siskan dia, bro kan dia okey, dia layan, dia jadi sporting. Tapi kita jangan ambil risiko yang tu. Kita ambil je yang risiko yang mana ke arah yang lebih mudah. Yang kita greet dia dengan secara profesional. Guna perkataan puan ke apa semua. Kalau dia yang start, tak payahlah panggil puan, panggil kak je. Tak apa. Tapi bukan kita terus kakkan dia. Dia bukan kakak kita. Sebab ayat-ayat kita tu pun main peranan. Okay?
Boleh orang kata guna tips kata, ini contoh-contoh ayat. So Puan Rin pun boleh guna. Lepas ni dah dapat idea kan nak buat macam mana. Dah ada idea nak jawab apa. Tak ada dah lepas ni macam bukan customer tu tak nak, tapi penjual tu sendiri yang blank. Okey Puan. Okey, seterusnya. Alright. Ini saya bagi, saya tunjuk video tips closing melalui WhatsApp. Tadi kita dah tahu dah cara nak create agency. Bila dah start dalam perbualan, dah tahu dah nak cakap apa, nak sambung apa. Bila orang dah blue tick. Bila dah jawab, dah sambung, dah sembang. Tapi nak closing pula. Alamak, start dekat closing pula. Macam mana cara nak closing pula melalui WhatsApp ni? Okay, boleh play video? Oh, tak dengar lagi. Macam mana kita nak close Ya. customer melalui WhatsApp. Okay. WhatsApp ni challenge dia adalah kita tak nampak muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh dengar dia punya voice. So, di situ ada word saja. Kalau anda perhatikan, sebelum ni saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang communication, Albert Mahrabian pernah bagi tahu ataupun dia punya kajian tentang communication, dia ada 3 komponen. Berapa komponen, tuan-tuan dan puan? 3 komponen. First sekali, komponen yang pertama adalah words, perkataan. Perkataan sebenarnya 7% saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tone of voice. Which is tone of voice ada 38%. Dan yang paling tinggi dalam communication adalah non-verbal, which is 55%. So, 55% ni apa dia? Dia consist of attire, dia consist of facial expression, yang ketiga consist of body language dan kita punya emotion. So, challenge dekat WhatsApp, kita tak ada expression, kita tidak ada tone of voice, kita hanya ada word saja. Plus, kita ada niat. Again, saya bagi tahu hari itu, ataupun dalam mana-mana kelas, especially kelas yang 3 hari, saya akan bagi tahu cara kita menulis ataupun emosi kita menulis, insya-Allah akan sampai kepada pembaca ataupun pendengar-pendengar, insya-Allah. Kalau kita tulis tu dalam keadaan marah, insya-Allah dia boleh rasa marah tu. Walaupun dengan WhatsApp, ataupun kalau kita post dengan niat untuk menyindir seseorang, orang tu boleh rasa yang kita sedang menyindir dia, ataupun orang lain boleh rasa yang anda sedang menyindir ataupun anda sedang memperkatakan tentang seseorang, contohnya. So, poin saya adalah cara untuk close deal melalui WhatsApp, satu, saya akui memang agak challenge. Unless tuan manage untuk call dia. Alright? Tapi sekiranya tak boleh juga, first sekali apa yang tuan perlu buat, kena ada dua yang tuan boleh improvise ataupun kenal pastilah. First sekali kata ganti nama. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang WhatsApp, elakkan daripada menggunakan kata ganti nama yang murah. Kalau anda jual produk murah, itu terpulang. Tapi kalau anda menjual produk premium dengan harga yang rendah, itu berbeza, murah dengan premium. So, I would like to recommend untuk anda menukar kata ganti nama. Bukan bro, bukan sis, tak nak. So, perlu ubah kepada kata ganti nama tuan ataupun cik puan ataupun puan. So, itu adalah yang pertama untuk close melalui WhatsApp. Yang kedua, kita perlu menggunakan gaya bahasa ataupun penulisan penuh. Assalamualaikum tuan, apa yang boleh kami bantu? Okey, baiklah. Okey tu kita akan tulis OKAY. Maksudnya that is the effort of menulis di WhatsApp. Dan I would like to recommend juga untuk tuan hubungi, call dia melalui telefon. In fact, macam kami pun, untuk kami close satu-satu deal melalui WhatsApp, first kali kita akan bagi tahu nama ataupun kata nama melalui tuan ataupun cik puan lah. Yang kedua, kita akan menggunakan bahasa ataupun tulisan penuh. Unless dia sudah menjadi customer kita. Kita okey lah, boleh lah bro. So, itu pun kita masih panggil tuan ataupun puan juga. Cumanya bila kita dah biasa, yang tu lain cerita. Yang ni adalah customer kita punya prospek lah. Dan selepas tuan berjaya untuk hook dia melalui WhatsApp, make sure kita call dia. Sebab dia macam ni tuan, bila kita nak membeli ni, okay, let's say ini adalah kita punya product line. Let's say ini adalah kita punya produk. So, saya punya jari ni adalah satu bulatan. Bayangkanlah, ini produk kita. Ada satu bulatan lagi dekat luar. So, luar ni adalah kita punya buying zone. So, orang-orang yang masuk ke dalam buying zone ataupun zone pembelian akan ada tendensi untuk membeli berbanding orang yang berada di luar.
So, sekiranya kita sudah WhatsApp dia dan dia reply kita, sebenarnya dia sudah masuk ke dalam buying zone. Right? So, bila dia sudah masuk dengan buying zone, first impression kena powerful, which is kena panggil dia tuan ataupun cik puan. Let's say dia datuk pun, at least kita tak panggil dia bro. Ataupun kalau dia Seri pun, kita tak panggil dia sis. Dan I would like to suggest untuk tuan minta dia, tuan boleh kami hubungi tuan. Alright. Okey. Alright, sama seperti yang saya share sebelum saya tunjukkan video ni, kita kena bila bercakap, kita kena guna kata ganti nama. Okey, kita kena address dia. Tuan, puan, okey. Kalau datuk, datin ni lagilah. Dia bukan senang nak dapat datuk, datin, tiba kita siskan dia. Kita brokan dia. Haji Baba. So, bila dia kenalkan dia punya nama dengan Haji Baba, so maknanya yes, dia minta kita address dia dengan nama Haji Baba. Bukannya semua orang boleh, oh, saya nak letak jugalah Haji, saya letak jugalah Hajah. So kita kena respect kalau tu nama dia doktor. Doktor apa? So kita kena address dia dengan macam tu. So tengok tadi kan closing WhatsApp, bila dalam WhatsApp kita ada 3. Dia macam kalau kita nak close ni, kita boleh ada words. Dia kata dia words, and then tone of voice dan juga expression. Tapi bila dalam WhatsApp, kita hanya ada words sahaja, perkataan. Tapi perkataan tu main peranan yang besar. Sebab perkataan tu akan menunjukkan cara kita, perwatakan kita. Kalau kita tengah marah, akan nampak macam kita marah. So, dan guna penulisan penuh. Macam Assalamualaikum. Tulis ASSALAMU apa semua sampai habis. Jangan macam salam SLM. Dah lah salam tu dah SALAM. Tapi dia pendek lagi SLM. Sebab tu sekarang pun kan dekat WhatsApp dah ada stiker-stiker. Kadang saya suka hantar stiker. Dia akan penuh Assalamualaikum. Lepas tu kadang ada gambar yang macam cute sikit ke. Dia pakai tudung ke. Dia nampak yang kita nak start conversation tu pun dengan happy. So walaupun kita tengah drive, alamak dia mesej apa pula ni. Tapi kita macam tengah kelang kabut, tapi kita jawab tu hantar stiker, siap ada love-love. So nampak kita tu macam happy to start the conversation. Benda-benda tu main peranan yang penting. Lepas tu tadi dia kata kalau kata call boleh call. Macam saya pun kan contoh Puan Rin bila kek lah apa kadang-kadang memanglah kita nak order customer tiba-tiba bukan cakap customer tu yang ada situasi yang tiba-tiba anak dia jatuh ke dia tengah nak ambil anak sekolah ke apa kita pun tiba-tiba lambat sikit balas. Anak nak bagi anak makan dulu ke apa nak masak ke. So kita sebagai pelanggan dia pun macam, cepatlah sikit kan. Orang dah nak beli ni, orang tak nak beli order kat online lah. Tapi bila kita dengar suara, contoh hantar voice. Puan, saya minta maaf ya, terlewat sikit. Sebab tadi uruskan anak kejap. Anak mau bawa balik sekolah. Walaupun dia kelang kabut, tapi bila dia dengar suara kita, possible untuk dia rasa sejuk sikit hati. Saya pernah tahu. Saya pernah dalam situasi saya nak order, saya nak buat surprise dan benda tu rushing lah. Sebab bila surprise ni kita ada masa nak kena kejar. Lepas tu seller ni lambat balas. Kita rasa nak marah ni tau. Kita pun manusia ada emosi dia kan. Lepas tu tiba bila dia hantar voice, maaf puan, saya respon sekejap lagi ya. Sebab anak saya ni sekejap. Contohlah ada situasi yang berlaku kan. Jadi kita macam dengar suara dia, kita tak jadi nak marah. Tapi janganlah bila dah bercakap sekejap dengan pelanggan, esok baru balas. Bila kata sekejap, minda tu kena ready lah untuk respon pelanggan tu. Sebab pelanggan tu nak buat surprise. Mungkin benda tu akan nak kejar masa. Sebab main dengan kek, bukit ni kan nak kena ikut masa pelanggan. Okay. And then apa ni soalan Puan Syairah? Untuk jual servis serius macam akaun atau cukai sesuai ke pakai stiker. Kami tak mengapa sebab anggap macam tak serius. Okay. Stiker tu digunakan waktu bila maksudnya? Maksudnya macam mana untuk jual? Masa kita baru nak, maksudnya pelanggan tu kita baru kenal Masa closing sale. Okey. Sebab dengan siapa yang kita berurusan. Dia sebenarnya daripada awal perbualan pun kita boleh tengok karakter orang tu macam mana. Contoh kalau kita tengok okey, bakal klien tu. So dia memang dalam sistem orang kata cukai ke apa semua. Dia pun dalam company yang nak contoh company tu nak buat
training e-invoice. Okey. Kan kita pun tak kenal dia lagi apa semua. Tak galakkan stiker. Kecuali kita dah sebenarnya kita sembang dengan dia sebab HR ni pun ada macam-macam jenis. Ada HR yang memang jenis happy go lucky. Saya ada HR yang macam bila saya panggil dia Puan Zu kan. Panggil Kak Zu je. Sampai kan saya jadi segan. Tapi dia macam, kenapa panggil saya Puan lagi? Okey, so saya dah faham. Dia ni memang nak layan begitu. Bila kadang kalau kita start dengan stiker yang walaupun dia nak tajuk halal, dia nak tajuk untuk e-invoice apa semua, tapi dia jenis karakter begitu. Lepas tu dia sendiri kadang dia start dulu. Dia start dulu hantar stiker. Saya bagi. So dia rasa macam, oh best lah. Ada rasa bonding dekat situ dengan HR tu. Tapi kalau kita nampak perbualan dia pun macam straightforward kan. Kita tak nampak dia bagi-bagi stiker, tak perlu. Emoticon smiley cukup. Mirroring. Betul, mirroring. Smiley. Smiley pun, perasan tak kalau kata buka kat WhatsApp masing-masing, masing-masing buka WhatsApp kan. Buka dekat WhatsApp, kan macam contoh kalau saya dengan Puan Syahira, mula-mula sembang, okey macam, yelah formal apa semua kan. Lepas tu boleh kita nak bagi stiker. Sebab dia nampak macam tak nampak yang kita ni yelah tambah-tambah katalah Puan Syaira dah mesej saya awal. Tapi saya respon lambat. Mungkin saya tengah sibuk ke tengah ada kelas time tu. Jadi saya hantar dengan stiker. Waalaikumsalam. Ada love-love. Supaya sebenarnya saya happy je. Bukannya saya sengaja balas lambat. So nampak respon dekat situ. And then kalau hantar emoticon senyum pun. Dekat senyum tu. Sekejap ni Puan Syaira hantar stiker. Okey. Stiker macam ni. Muka love-love kan. Kita sembang tu. Kita tengok kita punya orang yang kita bertutur tu. Sebab tu mirroring tu penting. Kalau ada kata dekat Haji Baba. Tiba kita send macam ni kat Haji Baba. Ada gambar perempuan love-love. Terima kasih. Lepas tu macam macam tak kena kan. Mungkin kalau kata kalau dengan lelaki saya akan hantar stiker terima kasih yang macam menunduk macam tu. Ataupun kita like dia punya tu. Kan kalau lagi satu dekat stiker ni. Dekat yang muka orang ni. Macam mana nak tunjuk Nampak Nampak ke? Yang dekat muka orang ni. Yang dekat muka orang tu. Ada yang macam senyum yang macam senyum lebar sangat. Ada yang senyum yang macam ada keluar love-love kat mata. Saya akan guna standard senyum yang perasan tak ada yang senyum kepala terbalik tu. Sekejap. Boleh tulis kat sini sekejap. Kalau macam ni pun okey. Saya like Puan Syahira tu. Dia macam tak adalah ni. Ini saya selalu guna yang ni. Saya selalu guna yang ni. Dia tak nak jadi salah faham. Kalau kenyit mata, dia jadi macam, kan pelanggan kita tu tak selesa dengan emoticon begitu. Kalau kata senyum yang macam ni pun, walaupun dia senyum, macam ni. Saya jarang guna. Jangan kawan-kawan bolehlah kot. Ah, Dia macam alah nampak sangat macam over sikit macam fake kan. Saya selalu guna senyum yang ni je. Yang dia senyum tapi tak beria sangat. Supaya dia nampak yang okey terima kasih. Okey. Terima kasih atas masa yang diluangkan senyum. Lepas tu ada gambar shake hand ke apa ke. Macam tu. Ni macam terima kasih. Dia macam kan depends lah sebab tu saya kata benda tu ikut kesesuaian pelanggan kita. Kalau macam Puan Syahira dia kata apa dengan klien-klien yang serius kan jual servis pun servis account. Mungkin yang senyum yang macam tu. Kalau macam Puan Rin mungkin boleh guna yang terima kasih yang macam tu. Sebab dia ada gambar kek lah apa semua. Semoga happy dengan servis kami buat love ke kan. Apa tu gambar kek pula ke tiba-tiba gambar ada konfeti kan. Terpulang. Alright. Itu idea boleh guna lepas ni. Okey. So dekat sini untuk modul 2 anda faham yang mana kita perlu tahu. Kita perlu teliti pelanggan kita tu. Bila masa kita perlu berhenti, bila masa kita nak kena observe pelanggan tu dan bila masa kita boleh closekan dia. Alright. Apa ni kalau terang harga guna poster siap sesuai tak atau kita kena terangkan dengan poster maksudnya harga okey baju kurung RM50, baju Melayu RM100. Macam ada poster, ada gambar, ada tulis-tulis. Macam tu ke, Puan Ruzeha? Okey. Dengan tulis biasa kan. Okey, pendapat saya lebih
tanya soalan macam ni kan. Perasan tak kita tengok perkembangan teknologi, kita tengok media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Perasan tak dekat Facebook yang ramainya golongan-golongan yang millennial dengan Gen X. Kan, yang ke atas lah. Ada juga kalau baby boomers yang memang dia memang pandai bab-bab internet teknologi ni, dia pun akan ada. Tapi di Facebook. Di Instagram tak ramai yang Gen X yang ada. Kalau ada pun dia tak main sangat Instagram ni. Okey, dia banyak millennial dengan Gen Y. Kalau TikTok memang millennial dengan Gen Y yang Gen Z yang paling banyak. Millennial dengan Gen Z, Gen Y pula. Millennial dengan Gen Z, yang ni pun sama TikTok. Sebab tu kenapa kita tengok dia teknologi pun tiga ni, Facebook, Instagram, TikTok. Facebook ni dia banyak tulisan. Instagram ni dia gambar. Okey, caption dia pendek. Kadang dia ada limit, tak boleh banyak. Tapi Facebook dia boleh tulis unlimited. Bukanlah unlimited, tapi panjang lah macam karangan kita boleh baca. Dan TikTok ni video. Dulu kalau kita tengok resepi, kita akan buka blog. Kita akan buka website. Kita baca satu-satu. Kalau Cik Nom, biasa saya kenal Cik Nom kan. Kita baca. Okey, ketuk serai, 2 batang serai. Kita pun carilah 2 batang. 300 ml air. Kita pun baca. 300 ml air. Pergi cari air. Okey, panaskan minyak. Kita baca. Blog pun sama. Okey. Kalau kat Facebook pun sama. Saya ingat dulu-dulu saya nak buat resepi donat ke apa tak, saya baca. Waktu tu nak puasa lah apa, baca satu, 2 cup ni, 2 cup ni. Tiba kalau dah wujud pula Instagram, dia bergambar. Bila bergambar, orang suka tengok gambar. Dia akan tengok daripada gambar, still ada tulis-tulis-tulis. Lepas tu kenapa wujudnya TikTok? Sebab manusia ni makin lama, dia dah malas membaca sebenarnya. Dia dah malas membaca. Sebab tu bila TikTok, sebab tu kenapa kita tengok Khairul Amin, KA. Dia boleh, orang kata, jadi satu fenomena, dia jadi satu, orang kata, orang boleh rasa selesa, orang suka dengan konten. Sebab sambil dia tengok video dengan color yang cantik, dengan ada gambar, dengan suara background, benda-benda macam tu menarik perhatian. Jadi, poster memang sangat sesuai. Sebab orang suka tengok poster. Tapi boleh je ada orang dia malas nak download gambar tu ke kan. Letak poster, lepas tu ada description. Kalau jenis rajin membaca, dia akan membaca. Kalau dia malas nak membaca, dia tengok gambar. Ada orang kadang-kadang dia malas nak membaca, dia suka tengok gambar. Mana ni memang panjang ni, malas nak baca. Tengok gambar. Ada orang dia macam malas nak download gambar. Nanti space dia kurang lah apa. Better dia baca. So boleh je guna dua-dua. Sebab kita kena tahu pelanggan tu. Kita tak tahu pelanggan tu macam mana, dia nak apa. Tapi itu yang saya boleh ceritakan kenapa kita tengok wujudnya Facebook, Instagram, TikTok. Setiap media sosial tu masih relevan sampai hari ni, tapi pengguna dia kita nampak. Tak ramai Gen X yang buat TikTok. Sebab nak kena create video, nak kena edit, nak kena nampak muka, nak kena cakap. Dia suka bila Gen X ni dia suka menulis. Sebab generasi dulu kan suka membaca, suka orang kata tulisan-tulisan yang bertulis. Bila start millennial, dia dah mula bila apa-apa, dia nak tunjuk gambar. Kalau dulu kan, saya ingat kalau nak pergi travel, baca tau. Tips untuk travel, apa barang keperluan gini, baca. Sebab kat Facebook, orang share-share kat Facebook. Tapi sekarang, orang buat kat Instagram, orang buat gambar. Wih, lawanya Mount Fuji. Contoh, tengok cantiknya. So, benda tu buatkan tarikan. Orang nak pergi juga. Itu dia tulis kat bawah. Tips saya ke sini, saya naik bas mana, train mana, kita baca. Bila TikTok, kita klik je, Mount Fuji. Tiba-tiba dia kata, hai kawan-kawan, saya nak share hari ni, saya nak ke sini-sini. Lepas tu kita nampak dia ada gambar train. Ada nombor dekat train. Okey, nanti naik train nombor ni. Dia tunjuk-tunjuk jari lah apa semua. Jadi, yelah kan, sekarang orang suka yang macam tu. Dia suka tengok. Dia tengok, dia faham. Kalau membaca ni dia dia kurang jelas, dia macam malas, dia tak nak ambil masa lama untuk baca. Okey. Jadi tak adalah kata, oh kalau macam tu, letihlah nak buat dua-dua. Buat je dua-dua. Kita tak tahu pelanggan tu akan tengok mana satu. Tapi kalau kata saya tak tahu. Kalau kata Haji Baba, mungkin bila ni dia suka penerangan. Tulisan, tulis. Kalau saya akan download poster tu. Saya akan tengok. Saya suka tengok benda yang gambar. Sebab kan mungkin faktor generasi tu. Saya akan tengok. Saya macam, Allah panjangnya. Saya kalau panjang-panjang sangat. Sebab tu kalau yang promosi, kalau kata ada kek ke apa, ke ada promosi ke apa, jangan terlalu panjang.
Nanti saya pun macam, apa ni? Kan? Dia macam promosi gini, lepas tu buat gambar. Lepas tu tulis sikit. Description. Maksudnya tulis tu boleh, description. Bukan penerangan sampai 3-4 page. Faham Alright. Saya bagi masa break sekejap. Mungkin nak ke toilet ke apa ke kan. Nak minum air ke, nak buat kopi ke. Dalam 5 minutes boleh ke? Cukup? 5 minit? Puan Ruziha, saya menjawab soalan puan. Okey. Alright, boleh. Ya puan. Okey. Boleh 5 minit cukup Nak 10 minit ke 5 minit je? 5 minit je lah Kau nak pergi toilet. 5 minit. Alright. Admin kita dah cakap 5 minit. Kita rehat 5 minit dulu. Nanti kita jumpa dalam 11.45. Okey, terima kasih semua. Jangan live lagi, nanti kita sambung. 5 minit je. Alright. Kedai tengok cincin, buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti. Sampai bila nak macam ni, Pak dah tanya hari-hari. Nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti. Walau banyak anak duri, akan ku jadi isteri. Akan ku berhenti demi dikau cinta hati. Cak cekuk udang gamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk, cak cekuk, cak cak. Cak cekuk, cak cekuk, cak cekuk, cak cak. Tak payah nak beriak, intan emas permata. Nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti. Walau banyak anak duri, akan ku jadi isteri. Tak akan ku berhenti demi dikau cinta hati. Cak cekuk udang gamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Perlahan dayung sampai hujung, kita jadi raja sehari. Satu kampung datang berkunjung, renjis pengantin baru. Cak cekuk udang gamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk udang gamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk, cak cekuk, cak cak. Cak cekuk, cak cekuk, cak cekuk, cak cak. Tunggu apa lagi? Cak cekuk, cak cekuk, cak cekuk, cak cak. Ke kedai tengok cincin, buka dompet dia licin.
Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Pecah perut lingkang-lingkung. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang, lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Maklum menyakat, maklum melata, adik tepi sedap kan? Maksud membawang, mahiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Mata melenguh perasaan kan? Adik sibuk nak berdandan, sibuk nak? Siapa nak? Ging gang ging, guli-guli baca. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Di hari raya aku mohon ampun, sama-sama berhimpun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Okey, semua dah ada ke? Kalau tak ada yang depan ni, alright. Okey, saya teruskan Kita masuk modul yang ketiga. Okey, teknik dan ayat untuk closekan sale. Oh, kamera. Okey. Teknik dan ayat untuk closekan sale. Sebelum saya nak masuk modul yang ketiga, saya akan tunjuk satu video macam mana cara kita nak tingkatkan keyakinan. Sebab kadang semua orang boleh berkomunikasi, semua orang boleh bercakap. Macam kita bercakap harian, jumpa jiran, cakap dengan anak, kan, cakap dengan pasangan, cakap dengan kawan-kawan. Tapi bila dengan pelanggan kita jadi stuck. Sebab apa? Alasannya tak confident lah, takut lah, macam mana Okay, so saya akan share satu video yang mana anda boleh tengok untuk tahu macam mana tips untuk tingkatkan keyakinan dalam diri tu bila nak berkomunikasi. Okey, boleh play video. Sound ni. Ini daripada Instagram dia. Dia tanya cara nak bina keyakinan diri. So, tuan-tuan dan puan, untuk membina keyakinan diri, dia ada dua faktor. Ada beberapa faktor dan orang tersebut. First sekali adalah internal factor, itu yang pertama. Yang kedua adalah external factor. Sekali lagi saya ulang, untuk bina keyakinan diri, dia ada dua faktor. Berapa faktor, tuan-tuan dan puan? Dua. First sekali, internal factor, untuk membina keyakinan diri, internal factor. Yang kedua adalah external factor. Cara untuk membina keyakinan diri, internal factor, paling power ataupun paling mudah atau paling confirm berkesan adalah dengan ilmu. Right? Dengan ilmu. Yang kedua, cara ini untuk internal factor, tuan-tuan. Cara kedua, macam mana nak naikkan confidence level dari segi internal factor, kena tuan-tuan dan puan-puan, just nak kongsikan dengan anda, kadang-kadang kita ada tendensi untuk kita belajar daripada YouTube, belajar daripada buku. Okey, tidak ada masalah. So, maksudnya, one point of your internal factor, nak naikkan confidence level, nak naikkan ilmu, dah cover dah. Tapi tuan-tuan, dia tak sama, dia tidak sama sekiranya kita berguru. Bila saya berguru,
dengan ramai saya, bila saya keluar saja tuan-tuan dan puan, kita punya confidence semakin, wow, bukan rasa macam kita nak bangga, tak, tapi dia macam ada satu rasa macam kita semakin confident, kita semakin firm dengan apa yang kita nak sampaikan. Alright, so itu adalah internal factor. Again, internal factor boleh sekali dengan ilmu. Ilmu kita boleh baca ataupun boleh Google, tanya Syekh, Google Answer, apa je. Dan yang kedua, untuk internal factor ni tuan-tuan dan puan cari. Dengan cari guru itulah insya-Allah anda punya keyakinan akan meningkat. Itu adalah internal factor. Yang kedua adalah external factor. Berapa ramai antara kita yang memperlekehkan soal raya, penampilan, tuan-tuan dan puan, kenapa masa hari raya Nabi SAW selalu bagi tahu waktu raya kita pakai baju yang paling cantik. Dia bukan baru tapi paling cantik lah. Sebab tuan-tuan, kalau anda perasan bila kita berada di luar dengan baju yang baru, baju yang cantik, kita confidence level tu berbeza, berbanding dengan kita pakai baju yang selalu kita pakai. Right? So, itu adalah external factor. So, again, untuk external factor, pun ada juga, first sekali, attire kita, cara kita berpakaian, ataupun pakaian yang kita kenakan, dia tak semestinya baru tuan-tuan. Ini adalah pakaian yang kita rasa confident bila kita pakai. Right? Dan yang kedua adalah, untuk external factor, adalah your smile. Right? Smile maksudnya, confidence level ni tuan-tuan, dia akan automatically meningkat sikit bila kita punya bawaan yang bagus. Kadang-kadang bila macam kita nak pakai computer sistem energy, kan? So, pertama, untuk external factor, attire, dan yang kedua adalah I would like to say how we smell, right? Okay. Alright. So, tadi dah tahu kan tips macam mana nak tingkatkan keyakinan. Patah balik Puan. Yang video tadi dulu. Patah balik. Saya nak ulas sikit. Okay. So, sebab kadang-kadang bila dengar apa semua kan, bila kita tak recap semula, kadang, alamak tadi dia cakap apa yang macam terlepas lah ni lah. Okay, jadi sebab tu saya perlu recap bila setiap kali habis video. Sebab kadang macam ada suara pun ada yang tak jelas ke. So, kalau internal factor tu maksudnya faktor dalaman diri kita. Okay, diri kita, faktor dalaman kita adalah ilmu. Untuk kita dapatkan ilmu. Macam ni, masuk kelas kan, yang dah disediakan. Kena berguru. Macam dia kata kalau kita tengok dekat YouTube ke mana ke, itu pun satu effort bagus untuk cari orang kata yelah kita nak belajar dekat YouTube dekat mana. Tapi bila kita berguru ni, kita boleh ada session yang mana contoh macam tadi. Puan Ruziha dia boleh tanya soalan. And then Puan Rin dia boleh tanya soalan. Puan Syahira boleh tanya soalan. Sebab tu orang kata bila kita berguru, kita boleh lagi senang untuk kita faham ilmu tu. Kita kena berguru. Sebab itu internal factor kita. Sebab kita nak tingkatkan keyakinan. Kita dah dengar dah video motivasi. Tak kira lah orang Malaysia ke, Mak Saleh ke apa ke, kita dengar macam-macam video dah. Tapi still tak confident. Sebab dia tak ada session yang macam ni. Yang orang yang nak kena betulkan kita. Yang nak kena perbaiki kita. Tambah baik diri kita. Okay. And then, external factor. Okay, external factor apa? Dia cakap tadi. Attire. Pakaian. Attire. Penampilan. Okay. Penampilan dan pakaian ni dia tak perlu mahal. Okay. Tak perlu orang kata kena beli baru. Okay. Yang penting, kemas. Benda tu meyakinkan orang tengok kita dan kita sendiri pun bila pakai pakaian kemas kita yakin. Okey, macam sekarang kan tengah kelas online. Okey, bila nama online kita dekat rumah. So dekat rumah macam ni. Saya kat rumah, takkanlah sambil masak saya pakai blazer macam ni. Kan? Jadi tapi bila saya nak masuk kelas, jadi saya kena kemas. Saya kena orang kata pakaian yang meyakinkan. Dan bila saya pakai pakaian yang meyakinkan, saya sendiri jadi yakin nak bercakap. Bukan sekadar meyakinkan anda, saya sendiri yakin nak bercakap. Bayangkan, kalau saya sekarang ni saya pakai tudung sarung, saya pakai baju kelawar. Lepas tu saya cerita. Saya dulu pernah ada kerja dengan Turkish Embassy, gini-gini. Orang yang dengar apa macam, ya je dia ni. Faham tak? Penampilan kita tu pun main peranan. Kalau kata buat orang kata wellness and spa, Haji Baba buat training ergonomik, macam baru kenal dengan Puan Ruziha tadi kan. Tapi bila jumpa dengan Haji Baba, dia pakai
baju t-shirt pagoda kan boleh cut. Eh, kata trainer. Kata ada tajuk ni. Tapi betul ke dia trainer? Penampilan kita tu penting. Kalau kata macam Puan Murni dalam orang kata dekat spa. So nak kena pakai cantik-cantik apa semua. So orang jadi yakin dan percaya. Kalau Puan Murni, masuklah, masuk, masuk. Pintu tak kunci tu. Puan Murni pun jemput orang masuk spa dia dengan pakai baju kelawar. Kain batik dengan t-shirt. Masuk, masuk spa, spa kak ni masuk. Kita macam, ini apa ni kan? Benda tu main peranan. Okay, penampilan kita, attire kita. Dia akan meyakinkan orang dan meyakinkan diri kita. Sebab benda tu kita jadi macam, contoh kita pergi event, tengok semua orang pakai blazer, tiba-tiba kita pakai t-shirt. So kita rasa lain. Kita rasa macam, macam macam lain pula. Dia hilang yakin, dia rasa tak best dekat dalam circle tu. And then yang last tu, sebab kan tak jelas sikit kan, dia sebut smile ke smell? Dia sebut smile ke smell? Nak tanya. Siapa yang perasan? Fokus. Dia sebut smile ataupun smell? Smell. Smell. Okay, smell. Smell bau. Smile ni senyum. Senyum, smile. Okay, smell bau. Okay, bau orang kata bau-bau badan ke apa semua. Memanglah orang kata kita dalam Islam tak boleh bau-bauan yang menarik perhatian lelaki, yang menggoda, yang buatkan orang rasa bila kita lalu je, sebatu bau dia wangi macam tu kan. Itu ialah sebab dia dah terlampau over kat situ. Tapi bukan bermaksud bila kata tak boleh berwangi-wangian, kita jadi busuk pula. Kata tak boleh wangi, biarlah busuk je lah lalu. Busuk tu pun bau yang menarik perhatian juga tau. Apa saja bau yang menarik perhatian, wangi ke busuk ke menarik perhatian. Jadi kena jaga bau. Still kena pakai orang kata deodorant, yang orang kata pewangi. Mandi pun sabun, bukanlah mandi tu air je. Mungkin nampak macam remeh untuk diceritakan. Tapi kadang-kadang benda ni main peranan besar. Sebab saya pernah, yelah kan bila kita dalam sales team, yang mana kita ada puluhan sales team bawah kita. Yang kadang macam dia dah cantik, dah apa kan. Tambah-tambah kalau perempuan lagi lah. Dah cantik, cakap pun pandai. Tapi problem dekat bau. Yang lelaki pun sama. Ada yang kadang macam yang perempuan cara bau dia, yang lelaki cara bau dia. So saya panggil dia. Saya panggil dia ke tepi, duduk berdua dengan dia ataupun secara indirectly kita boleh tegur secara halus yang mana kita ajak-ajak pergi, jom teman jap. Saya nak pergi Watson cari barang. Okey apa semua kan. Boleh pergi Watson. Ni saya biasa pakai ni tau. Sedap. Nak cuba tak? Oh ya ke? Kita jangan tegur dia sebab you bau busuk tau. Kan? So macam nak cuba tak? Saya rasa kalau you pakai ni best tau. Nanti boleh jumpa dengan pelanggan mesti suka. So dia pun bila kita ni dia punya manager kan, kita ni kita punya team leader. So dia jadi macam inspired dan dia okey lah nak jadi macam puan jugalah wangi macam ni. Boleh lah nak cubalah produk yang dia biasa pakai. So automatic dia pun akan berubah. So dia akan rasa macam yelah, elakkan daripada nak ada bau-bau badan. Dan saya selalu share dalam kelas ni, tak apalah ada lelaki pun kan. Benda ni mungkin lelaki pun kan, ada anak perempuan ke apa kan. Ini yang memang mak saya ajar. Daripada zaman saya remaja lagi, setiap kali bila habis datang bulan, kan kita perempuan ada datang bulan kan, setiap bulan datang bulan. Setiap kali habis je orang kata menses tu, lepas kita habis datang bulan, mak saya memang suruh bila masa mandi wajib tu, dia suruh gonyoh dengan ni limau nipis satu badan. Celah-celah ke apa semua ke. Ini ilmu tau. Ini ilmu yang mana benda ni berguna. Sebab kalau orang cakap bila remaja kan dia ada keluar bau badan lah, apa smell apa semua kan. Bila kita amalkan macam tu, tak bolehlah buat hari ni besok jadi. Kita amalkan. Kadang-kadang kalau kita tak pakai deodorant ke ataupun kita pakai sikit ke pun, kita tak ada keluar bau yang pelik-pelik. Sebab kita bila berkomunikasi, kita jumpa pelanggan, kita nak orang selesa dengan kita. Ni kalau kata jual kek, masuk kedai kek sedap dah bau kek. Ini contoh je tau. Masuk kedai kek bau dah sedap kek. Tiba berbual dengan tokek tu, alamak. Terus orang hilang keyakinan dekat situ. Jual baju tak cantik, masuk spa dah lawa-lawa, pergi buat training, dah semat-semat, tiba bau tak best. Bau tu main peranan penting.
Jadi macam kalau bau pun problem, efek juga. Keinginan diri kita pun kurang kat situ. Okey, seterusnya. Hmm, Seterusnya, Puan. Okey, kuasa bahasa jualan. Ini saya cakap mula-mula tadi. Pagi tadi saya dah bagi tahu waktu sebelum kita start kelas, kita menjual pun ada bahasa. Okey, ada bahasa. Bahasa jualan, oh, menjual ni pun ada bahasa jualan eh. Yes. Bila kita menjual, kita ada bahasa jualan. Yang mana setiap perkataan kita mempengaruhi keputusan. Sebab bila kita bercakap dengan manusia. Dia ada logik dan emosi dekat situ. Kita kena pandai balance. Kalau kita terlalu logik, kita dah cerita FAB dia, future product kita, advantage dia, benefit dia. Macam contoh Cik Din, lama saya tak buat contoh Cik Din sebab Cik Din tengah sibuk kan. Kan? Jadi contoh Cik Din, dia berniaga warung and then dia buat produk sendiri, kerabu Maggi instant tu kan. Memang bila cakap pasal produk tu macam-macam benda nak diceritakan. Future dia apa, ciri-ciri dia, apa dia punya ingredient dia, apa kelebihan dia, apa yang bagusnya produk dia ni, apa benefit untuk kita, untuk orang pergi travel senang, ada makanan yang dah ni, orang kata makan, kalau rindu makanan Malaysia ke apa semua, kita cerita ni dah bagus. Okey? Tapi kita lupa selitkan emosi. Logik tu dah ada. Feature-feature produk, kebaikan dia, ingredient dia, tak guna bahan-bahan yang boleh menyebabkan orang kata masalah kesihatan. Kita dah cerita dah. Tapi emosi dia dekat situ, kita lupa nak selitkan. Itu saya bagi contoh kalau kata ni, bagi kata anda yang rindukan kampung halaman, biasalah kita sama-sama asal Kelantan, asal Terengganu. Jadi kadang-kadang kita rindu makan kerabu Maggi. Memang kita boleh jumpa uh, udang dan sotong di Scotland. Tapi nak jumpa Maggi dan perencah yang kerabu tu memang susah nak dapat. Nak cari daun ketumbar apa semua pun memanglah tak ada dekat sana. Jadi inilah orang kata yang produk yang saya cipta untuk anda yang belajar di luar negara, yang tinggal di luar negara, yang orang kata travel ke luar negara yang rindukan kampung halaman. So kita bermain emosi dekat situ. Kita kena tahu. Contoh kalau kata Puan Rin buat untuk bukit kan. Kek kita ni memang kita tak ada banyak fondant sangat. Krim Kita tak nak banyak krim sangat. Lagipun sekarang kita pun tahu kan masalah kesihatan ke apa. Contoh lah kan. Tak adalah sampai ke tahap tu. Ini saya bagi contoh. Okey. Tapi kalau kata ni tapi kita punya ingredient memang kita guna bahan-bahan yang memang bukanlah kita guna minyak. Yelah buat kek pun kan ada orang guna minyak murah. Ada guna butter murah. Guna butter mahal. Murah dan mahal yang kualiti tak kualiti ni dia menghasilkan rasa yang berbeza dan dia efek pada kesihatan juga. Memang kita cerita dah benefit-benefit tu kepada pelanggan supaya pelanggan rasa kita ni lebih bagus. So kita ni adalah peniaga yang menjual produk yang berkualiti. Tapi kita jangan lupa selitkan emosi dekat situ. Logik dia dah ada. Emosi dia apa? Emosi dia, kita cakap, ini kan dengan warna ni, kalau kata pelanggan, kalau kata isteri tuan tengok ni, dia mesti suka. Tuan pun kata dia suka warna pink. Saya cadangkan bila kek ni warna pink, tuan letak ni. Tuan letak macam ni. Kita beli emosi. Sebab saya pun perempuan. Saya faham. Saya mesti akan suka juga kan. So dia macam, oh yeah, bolehlah sebab saya pun tak reti juga dia ni. Sebab kadang pelanggan ni dia tak nak dengar pun okey apa kelebihan ni. Sebab contoh kalau cerita pasal butter tu butter mahal ke apa. Kalau pelanggan tu perempuan mungkin dia macam akan fokus butter tu adalah butter yang mahal. Tapi kalau pelanggan tu pelanggan lelaki cerita pasal butter mahal ke yang berkualiti rasa sedap ke dia tak perasan pun. Tapi kalau kita selitkan emosi. Kalau Tuan cakap dia memang suka warna pink, saya cadangkan kek ni warna pink. Okay, dan kita letak orang kata bunga tu putih. Sebab sekarang ni zaman-zaman orang tak suka warna yang macam terang-terang dah. Warna putih. So macam, dia macam, oh okay. So nama tu nak tak kat mana? So kita selitkan emosi dekat situ. Alright. Okay, seterusnya. Okey, kita nak sesuaikan diri dengan personaliti pelanggan. Okey, ini maksudnya kita kena masuk dalam kasut pelanggan. Kita jangan anggap pelanggan ni semua sama je. Kita akan rasa macam, alah, tak apa, semalam lelaki juga. Aku cakap macam ni, okey je dia. Samakan je lah. Tak semestinya. Kadang dengan pelanggan tu,
lelaki pun dia mungkin karakter dia berbeza. Kalau pelanggan tu perempuan, oh semalam sama je. Kakak tu pun lebih kurang je umur. Puan tu boleh je faham kita. Kita jangan minta pelanggan tu memahami kita. Kita yang kena memahami pelanggan. Sebab kita nak mirroring. Tadi kan teknik mirroring and matching tu. Dengan personality dia. Baru dia rasa happy. Kalau dia jenis yang cakap tak banyak sangat, malu-malu tu, kita macam meriah sangat. Kan? Kita pun cakap, ya puan, kita pun tiba-tiba kan suara kita, nada kita jadi turun sikit. Nada kita perlahan sikit, lembut. Sebab dia ni karakternya macam begitu. So, ya puan, boleh tengok dulu puan. Kita jangan terus, nak mana satu? Tengok, 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 tengok. Ini ada warna merah, ni ada warna kuning. Dia tak match tau. Dia kena macam, okey puan, tak apa. Ambil masa, tengok dulu. Macam kalau orang-orang yang karakter begini, kita bagi ruang dekat dia. Bagi masa sikit dekat dia untuk tengok. So, dia tengok dekat kedai tu. Kan dia tengok, oh ada kek warna ni. Ada ni. Lepas tu, jadi puan minat yang mana? Sebab kita tengok personality dia. Kalau dia pun datang, Assalamualaikum, saya nak beli ni apa semua kan. Ui, cantiknya kek awak. Betul lah puan. Memang cantik-cantik kek kita. Nak tahu tak, saya semalam ada orang beli 3 terus. Nak beli 1, tiba dia beli 3. Sebab dia datang pun dah meriah, kita meriahkan lagi dia. Okey, kita kena masuk dengan persepsi pelanggan. Okey, seterusnya. Apa ni? Soalan. Tapi kalau karakter dia menyombong. Kan? Kadang-kadang, ini siapa selalu menyombong ni kan? Kalau pergi office ke, ataupun kadang-kadang dia memang akan biasa suka dia terbawa-bawa. Karakter dia dekat office, tiba dia dekat luar pun dia menyombong. Sebab tu, saya akan ulang lagi kalau tips sale, senyum. Kita buat apa-apa pun senyum. Saya pernah dekat Johor. Dia, yelah kita pun macam baru kan. Saya ni baru je. Orang kata bila duduk kat sini kan. Baru dalam setahun lebih. Sebelum ni daripada taman belajar apa semua kerja, semua saya dekat KL. Mungkin itu karakter. Macam contoh orang cakap, oh orang negeri ni dia macam kasar ke apa ke kan. Itu karakter dia kot. Tapi tengok, macam contoh saya pergi kedai nasi lemak. Dekat nasi lemak dekat Johor ni. Lepas tu, dia boleh datang kan. Muka dia macam, nak apa? Saya terkejut. So, kalau mana yang macam Terengganu, Kelantan mesti. Lagi saya terkejut sebab dia kan biasa kalau Kelantan kan, oh ya, dia senyum gitu. Tapi jangan disebabkan seorang orang Johor buat begitu, kita terus judge orang Johor semua macam tu. Saya banyak je jumpa orang Johor yang baik-baik. Ini sebagai contoh yang situasi saya kat kedai nasi lemak tu. Sampai-sampai, nak makan apa? Nak lauk apa? Saya macam, yo. Saya dengan suami macam terkejut. Ush, saya terkejut lah kan. Kau jual tiba kau tengking kan. Nak lauk apa? Tapi bila pelanggan seterusnya belakang kita orang kan, saya perasan, mungkin orang dah biasa. Dia mungkin orang lama situ, orang kampung kat situ kan, dia dah biasa. So orang tu mungkin yang dah biasa pelanggan dia pun, sebab nasi lemak dia sedap. Walaupun dia tu saya selalu beli sebab sedap. Kan. Lepas tu ada pelanggan yang selepas-lepas saya tu, dia tanya, nak apa? Lauk kerang. Lepas tu pelanggan tu pun, kau jangan nak buat banyak sangat. Aku nak sikit je. So dekat situ saya faham. Okay. Memang karakter dia begitu kot. So pelanggan dah biasa memang faham dah dia macam tu. Tapi janganlah kita jadi macam dia. Maksudnya, itu boleh je penjualan macam tu. Puan yang pembeli yang macam terkejut pun beli juga dengan dia. Itu janganlah kita samakan. Benda yang tak baik tak perlu kita ikut. Kan? Tapi, sebab saya tahu nasi lemak dia sedap. Tapi aku macam tak tahan juga nak menghadap muka dia kan. Lepas-lepas tu kan, saya datang. Sebelum saya nak order apa, sebelum dia nak tanya, nak apa? Sebelum dia nak tengking saya macam tu. Saya datang, saya senyum. Saya datang. Kadang-kadang ada sekali saya datang, Assalamualaikum. Sambil senyum, Assalamualaikum. Tahu tak apa reaksi dia? Dia macam muka dia macam gelabah tau. Dia macam. Dan dia start senyum. Lepas-lepas tu bila saya datang dia senyum. Walaupun lepas tu muka dia bekeng jugalah. Tapi dia akan start senyum juga dulu. Saya senyum, dia akan senyum balik. Itu tips. Kita kena start senyum dulu. Kita tak boleh nak. Sebab tu saya kata kita masuk dalam kasut dia. Kita jangan nak minta orang tu faham kita. Kalau betul saya tak faham dia, kau ni kau ajar lagi ni, kita digaduh. Walaupun karakter dia tak akan nak mesra dengan saya lah. Dengan siapa-siapa memang karakter dia macam tu. Tapi bila dia start senyum tu, dia dah ada satu benda yang saya rasa lain lah pula akak ni. Kan? Dia senyum, dia bukan senyum macam saya tengah cakap ni kan, sampai nampak gigi semua senyum. Tak, dia senyum macam ni je. Itu dia masam balik dia. Sekejap je. Satu saat pun tak sampai.
Tapi dengan orang lain langsung tak senyum. Tapi dengan saya dia senyum sikit. Ha. So, kalau kata tadi macam mana karakter jenis menyombong, jenis yang macam tu, kita yang kena start dulu. Kita start senyum. Sebab bila senyum tu dia memberi satu vibes yang positif. Lepas ni cubalah. Kalau kata kita masuk surau dekat R&R ke, dekat stesen minyak, kita macam, benda tu yang macam kalau kita tengah nak beli barang, nak bayar minyak dekat orang stesen minyak tu memang kita akan bercakap. Tapi kalau dekat surau, kita tak adalah nak bersembang pun dengan makcik sebelah tu ke, adik sebelah tu ke tak. Tapi kita masuk, kita tolak pintu, kita senyum. Percaya cakap saya, orang yang dekat situ tengah nak pakai telekong tu, dia akan automatik senyum. Janganlah senyum macam kerang busuk pula tak berhenti senyum kan. Senyum sikit. Lepas ni macam contoh kita nak ambil lauk. Contoh kan tengah beratur dekat kedai nasi campur kan. Lepas tu nak ambil lauk tengah beratur. Ni pergi warung Cik Din kan. Lepas tu orang depan kita tu dia tengah nak ambil. Lepas tu dia nak bagi pinggan kita. Kita start senyum. Mesti dia akan senyum. Start dengan senyuman. Benda tu main peranan besar. Kalau kita pun start masam kan. Nanti ambil lauk pun dah macam. Lauk tu pun tak sedap. Sebab kita masam aja. Okey. Seterusnya. Ini 4 jenis personality pelanggan. Tadi kan kita dah belajar 3 cara nak close kan. Kita ada direct close, assumptive close dan juga option close. So, kalau personality pelanggan pula, kita ada 4 jenis. Kita ada analytical, mudah mesra, ekspresif, dominan. Analytical ni macam mana? Orang-orang analytical ni, dia orang yang suka fakta, data, logik, dia banyak tersusun soalan. Dia jenis yang nak benda tu detail lah. Kalau kata macam Puan Syahira, nak promote apa benda serius bisnes lah kan, untuk percukaian ke apa ke. Dia kadang-kadang dia nak uji kita punya tahap kemahiran kita dalam bidang tersebut. Dalam bidang perakaunan, dalam bidang percukaian. Dia suka tanya-tanya sebab betul ke dia ni sesuai jadi trainer ni. Dia tanya soalan-soalan yang situasi sekarang, percukaian sekarang, benda-benda yang logik, benda-benda yang data. So kita dah faham dah, okey, pelanggan yang ni dia memang suka benda-benda fakta. Okay, kita bagi dia maklumat, bagi dia info, bagi dia carta yang diperlukan, bagi dia akta-akta terkini ke apa semua. Sebab orang macam ni, daripada fakta-fakta tu, baru dia buat keputusan. Okey. Kalau orang jenis mudah mesra, tajuk involve juga. Tapi dia jenis ini biasanya mudah mesra ni yang orang kata kawan baik ke, kalau bukan kawan baik pun yang kenal kita lah. Contoh company-company dekat Kelantan. Okey, dekat situ apa klien-klien tu yang toke kedah, market, toke yang buat produk orang kata kat kilang ke apa semua tu, itu pun kawan kita. Jadi dia ni ke arah yang mudah mesra sebab dia tak nak ada konflik ke apa, dia memang menyokong kita, dia pun mesra sebab dia kawan kita kan. Biasanya kalau customer macam ni, dia membeli dengan kita, dia ambil servis kita sebab hubungan, sebab kepercayaan. Kalau kata Puan Rin, jual kek ke apa semua, ada banyak lagi orang jual kek dekat situ. Tapi sebabkan kawan ni dia lebih percaya. Sebab ini kek yang kawan dia buat, dia kenal kawan dia. Dia rasa lebih selamat. So kalau orang macam ni, kita kena tunjukkan yang kita prihatin, kita kena mesra balik dengan dia. Jangan kita, dah lah kawan kita tiba-tiba, okey, saya nak tunjukkan data gini-gini, dia macam, skema pula kan. Kita memang tunjuk data, tapi dalam keadaan yang santai. Yang boleh nak hantar stiker, boleh nak buat gelak-gelak sikit. Itu positif pelanggan. Alright. Kalau yang ekspresif ni, pelanggan ni ciri-ciri dia suka banyak cakap. Kan, tapi kadang-kadang bagus juga tau banyak cakap ni, kita dapat banyak info. Dia banyak cakap, kadang-kadang dia beremosi. Dia beremosi ni tak mesti dia kena marah. Emosi ni bila dia bercerita sesuatu tu, kalau dia suka sangat, dia cerita tu dengan penuh emosi. Dia sangat-sangat suka. Kalau kek tu sedap, sedap betul lah kek awak hari tu. Puan, ya Allah, sedap. Anak saya sampai ni, sampai hujung-hujung tu, dia jilat-jilat lagi. Dia punya semangatnya cerita. Dia nak tunjukkan orang kata dari sudut gambaran yang besar. Dia nak tunjuk orang kata apa benda yang tu apa orang cakap, kalau benda tu sedap sangat dia cerita sedap. Kalau benda tu sampaikan emosi air mata pun dia akan cerita sampai ke tahap itu. Okey. So benda ni kita terangkan dekat dia. Bagi semangat lagi, bagi dia rasa teruja.
Kalau orang-orang yang macam ni, dia ekspresif. Kalau macam yang kata spa tadi, dia sampai cerita pasal jerawat dia. Tapi dia jenis orang yang ekspresif. Sampai nangis-nangis pula dia cerita. Dia tiba-tiba dia throwback pula zaman dia, waktu zaman sekolah, ex-boyfriend ke yang dah tak tahulah ada wujud lagi ke tak kan. So, dia punya cerita sampai emosi, sampai nangis sebabkan jerawat tu saja. Tapi kita bagi semangat dekat dia. Bagi keyakinan tu dekat dia. Terangkan manfaat produk yang dekat Aspa Puan Murni ni tadi. Terangkan hasil dia pula. Orang ekspresif ni begitu. Okay. Orang dominan pula macam mana? Sebab pelanggan ni berbeza-beza. Kalau dominan pula, orang macam ni dia tak suka nak sesema lama. Orang dominan dia bukan macam orang analytical yang nak fakta, data apa semua. Dia nak cepat. Dia memang dia nak khusus e-invoice. Tapi dia tak suka yang macam nak kena explain dekat dia atas satu persatu gini-gini. Dia nak macam bagi decision cepat boleh. Saya nak jawapan ni cepat boleh. Direct je terus boleh. Dia fokus pada hasil. Ada orang macam ni. Jadi kita pun tak payah buang masa untuk nak kena layan dia untuk nak explain satu-satu. Macam contoh, kalau kita nak send pasal atas terkini ke apa kan. Percukaian yang terkini ke apa. Kita share kat dia sebab tu kenapa dia dominan. Sebab dia dah tahu dah semua benda tu. Bila kita ulang lagi benda yang sama, dia rasa redundant dekat situ. Sebab orang macam ni, dia jenis yang kerja cekap. Dia nak kawal the conversation. Dia nak tahu results je. Orang macam ni, bila dia karakter dia begitu, yes, kita kena just confident. Okay, terus je pergi kepada main point dan terus bagi next plan apa. Tak perlu nak lama-lama dah. Okey. Faham Okey, seterusnya. Kalau sambil saya menerangkan, kalau ada yang nak tanya soalan boleh terus tulis dekat chat box. Ini yang saya bagi tahu tadi. Saya dah banyak guna daripada slide tadi tapi saya sebut apa yang madam cakap FAB kan. FAB ni lah yang saya maksudkan. Feature, advantage, benefit. Feature tu ciri, advantage, kelebihan, benefit, manfaat. Okey, ciri-ciri produk tu apa? Kalau kata tadi pasal yang kerabu Maggi tu, ciri-ciri dia. Okey, apa ingredient dia? Okey. And then kita orang kata ciri-ciri produk, nama-nama ciri-ciri packaging dia ke apa semua. Dan advantage dia apa? Kelebihan dia cepat, mudah, boleh guna di mana-mana saja, boleh bawa naik flight. Benda-benda macam tu. Benefit dia apa? Benefit ni kepada kita. Untuk pelanggan yang rindukan kerabu Maggi. Yang dah lama tak balik Kelantan, Terengganu. Yang dah duduk dekat Scotland 2 tahun. Raya pun tak balik. Jadi dia rindu, dia boleh order. So tu manfaat kepada pelanggan. So kalau yang macam travel ke luar negara, pergi Switzerland. Makanan semua mahal. Jadi bila ada pack food macam ni, ready to eat, mudah. Tak perlu nak masak pada dapur ke apa. Dekat bilik hotel pun boleh buat. So kita susun. So bila kita susun tu kena ada FAB. Future dulu, kelebihan dia apa, manfaat dia apa. Okey, kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan dekat ruangan chat. Okey, dan FAB ni juga merupakan satu kaedah yang berkesan. Untuk kita terangkan tentang produk tu dan terus kita relatekan kepada pelanggan. Sebab bila kita mempromosikan sesuatu produk atau servis, kita kena faham daripada produk fokus ataupun servis fokus, kita kena turn into customer focus. So maknanya mula-mula kita nak promotekan Maggi tu tadi. Tapi itu adalah produk kita. Kita produk fokus. Dan kita nak kata kenapa benefit dia buat pergi travel mudah apa semua. Kita dah shift. Kita dah shiftkan mind dia untuk kepada pelanggan punya fokus. So, dia akan rasa macam, oh betul lah benefit untuk aku. Sebab pelanggan ni dia nak tahu penyelesaian terhadap diri dia dan benefit terhadap diri dia. So, FAB ni penting. Daripada ciri, kelebihan dan manfaat kepada pelanggan. Okay. Seterusnya. Okey, dekat sini nada suara, intonasi suara kita. Nada kita mana yang lebih yang orang kata bagus? Yang mana yang bagus? Nada yang pertama ke, nada kedua ke, nada ketiga? Nada yang mana satu? Boleh tulis kat ruangan chat. Nada kedua. Puan Ring kata nada kedua. Yang lain ada rasa nada yang lain ke? Nada kedua. Puan Syahira pun cakap nada kedua. Okey.
Betul, memang nada kedua. Sebab kita bila bercakap dengan orang, kita kena nada tu ingin tahu. Bukan nada yang macam agresif. Kita cakap je, dia kadang-kadang macam ni. Agresif ni bukanlah dia nak marah tau. Macam situasi yang kata akak kedai nasi lemak tu. Nada dia begitu. Tapi memang muka dia pun macam tu. Kan? So, bila nada kita tu, dia nampak terus orang akan terfikir lain. Macam, kau ni marah aku ke? Rupanya bila tengok pelanggan seterusnya tu, memang cara dia berbual tu memang begitu. Tapi nada tu tak sesuai. Bila tengok pelanggan tu pun, kau tak payah bubur banyak-banyak sangat. Aku nak tambah telur pula. Macam tu. Jadi nada tu tak sesuai. Alright. Sebab tu bila dalam kelas pun macam saya. Okay, nada suara saya kena jelas. Nada suara saya kenalah orang kata kuat untuk anda semua faham dan orang kata boleh fokus dalam kelas. Kalau saya cakap bising, cakap slow, okay, nada suara macam ni. Okay, soalan Puan Syairah tanya, karakter dia sombong macam mana. Orang dengar pun dah mengantuk. So, intonasi saya ada yang tinggi, ada rendah. Ada tinggi, ada rendah. Tapi saya walaupun time tone saya tinggi, saya tak perlu sampai menjerit. Saya tahu dekat mana saya nak letak nada yang tinggi dan rendah. Alright. And then kena ada nada ingin tahu. Bila kita berbual dengan pelanggan, kita macam bila kita ada nada ingin tahu, kita excited nak dengar dia cakap. Kita macam memberi orang kata respon yang oh macam ni oh jadi puan ada masalah ni so kita betul-betul nak ingin tahu. Kalau kita guna nada yang kita pun macam confuse. Kita macam saya nak tanya Puan Murni yang produk Puan Murni tu memanglah Puan kata bagus untuk kesihatan kulit kan. Boleh saya tahu tak apa main ingredient yang bahan organik yang daripada banyak-banyak ni mana satu yang organik. Lepas tu kita jawab dia nada tu walaupun dia tak ni dia macam nampak tau. Customer boleh rasa yang kita keliru. Customer boleh nampak yang kita ni tak pasti. So, benda tu jadi tak best dekat situ. Okay, sebab bila kita dah tak pasti, kita punya eye contact pun dah lari. Alright. Okay, seterusnya. Ini nada tinggi dengan nada rendah. Saya dah terangkan tadi. Boleh next. Okay, so habis dah untuk modul yang ketiga. Yang mana bila kita bercakap dengan pelanggan, kita kena jelas. Kita kena jelas, confident dan kita kena fokus kepada pelanggan. Macam saya bagi tahu tadi, kalau kita buat apa-apa produk atau servis, kita kena tahu from product focus, we shift to customer focus. Produk kita apa? Untuk percukaian, untuk bagi orang kata training berkaitan dengan cukai. So kita bagi itu produk kita. So